Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sofia Azhara dari kelas 6 Arif ingin menceritakan tentang sebuah buku yang bertajuk Permainan Gelap Truth or Dare. Buku ini menceritakan tentang 4 orang sahabat yang sedang bermain Truth or Dare semasa berkemah di hutan. Namun, ada rahsia gelap yang mereka sembunyikan daripada pengetahuan permainan lain. Antara rahsia gelap, perbuatan khianat, kekejaman dan persahabatan di antara mereka, siapakah yang akan menjadi mangsa seterusnya? Buku ini menceritakan tentang 4 orang sahabat yang menyimpan sifat dengki dan sifat dendam yang mereka telah simpan selama hubungan mereka bersahabat. Pada akhir cerita ini, semua sahabat, semua orang yang berada dalam buku ini mati, tetapi hanya tersisa seorang yang masih hidup, dan orang itu ialah orang yang baik, tidak menyimpan sebarang dengki di antara sahabat mereka. Buku ini mempunyai banyak nilai murni dan pengajaran yang kita boleh pelajari, antaranya tidak menyimpan dengki, apa-apa dengki dengan sahabat kita sendiri, apatah lagi sahabat rapat kita sendiri. Sekian, terima kasih.